cemerlang, masa depan terbilang. Sains menjana masa depan negara. Sains pemacu revolusi industri. Sains tonggak kemajuan negara. Sains pembina negara perkasa. Sains pemacu kemajuan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Forum Remaja Madani. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat bersama-sama kita bersua dalam pertandingan Forum Remaja Madani pada pagi Nimala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segala lagi bergaya, pada hari ini izinkan saya mengupas terlebih dahulu tentang tajuk forum remaja kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar tema sains, iaitu sains pemacu kemajuan negara. Apakah yang terlintas di fikiran kita apabila mendengar perkataan sains? Mungkin ada yang membayangkan makmal, mikroskop, saintis berkod putih atau roket menjulang ke langit. Namun, sains bukan sekadar eksperimen dan formula. Sains adalah asas kemajuan. Sains ialah enjin yang menggerakkan perubahan dalam pelbagai bidang, daripada kesihatan, pertanian, sehinggalah kepada pendidikan, komunikasi dan teknologi. Jika dikaji secara mendalam, ekonomi masa kini bergantung kepada inovasi, penyelidikan dan teknologi. Menurut laporan Global Innovation Index pada tahun 2023, negara yang melabur dalam R&D mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Kuala Lumpur telah disenaraikan dalam 100 kluster sains dan teknologi terbaik dunia pada kedudukan ke-93. Jelaslah bahawa tanpa kemajuan sains, negara akan terus bergantung pada sumber tradisional yang terhad dan tidak mampat. Bab kata pepatah, jika tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Begitu juga usaha negara dalam mengejar kemajuan. Tanpa ilmu, khususnya dalam bidang sains, impian hanya tinggal angan-angan. Baiklah sidang hadirin, sebelum saya menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, boleh kiranya kita berkenalan dengan dua orang ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya, Saudara Muhammad Ikram Hazri bin Fadil Henry, yang merupakan ahli panel yang pertama, seorang yang berkarisma dan bercita-cita tinggi. Apa khabar saudara? Terima kasih saudara pengurusi. Saya kabar baik-baik sahaja. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua. Walaupun nampak pendiam, namun tepat bicaranya, Saudari Rasika Anak Perempuan Ramlan. Selamat datang saudari. Saudari, apa khabar? Kabar baik saudara pengurusi. Salam forum buat semua. Sidang hadirin, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah yang dimaksudkan dengan sains pemacu kemajuan negara. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada saudara ahli panel pertama, Saudara Muhammad Ikram. Mohon saudara berungkaikan persoalan ini kepada semua. Awal bismillah, pembuka bicara. Terima kasih saudara pengurusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, sains dapat kita definisikan sebagai ilmu pengetahuan yang teratur, boleh diuji atau dibuktikan kebenarannya, manakala pemacu kemajuan negara pula bermaksud faktor utama yang menggerakkan atau mendorong perkembangan dan kemajuan bagi sesebuah negara dari segi ekonomi, teknologi, pendidikan, sosial dan sebagainya. Sains menjadi tonggak utama dalam pembangunan teknologi moden yang memacu kemajuan sesebuah negara. Melalui penyelidikan dan pembangunan atau lebih kita kenali sebagai R&D, pelbagai inovasi telah diperkenalkan bagi meningkatkan kecekapan dan kualiti hidup masyarakat. Sebagai contoh saya beri, menurut laporan yang dibuat oleh MOSTI pada tahun 2023, lebih dari 1,400 projek penyelidikan dan inovasi telah diluluskan di bawah dana pendidikan strategi negara. Ini termasuklah pembangunan teknologi seperti drone pertanian, kenderaan elektrik dan sistem tenaga boleh baru. Selain itu, Kementerian Ekonomi dalam negara menunjukkan bahawa ekonomi digital dalam Malaysia mampu menyumbang sebanyak 130 bilion ringgit kepada KDNK negara menjelang tahun 2025, hasil daripada pembangunan teknologi moden yang dipacu oleh sains dan inovasi sendiri. Kemajuan teknologi ini telah membuka banyak peluang pekerjaan baru dan meningkatkan daya saing negara di peringkat global. Bab kata peribahasa Melayu, genggam bara api biar sampai jadi arang.
yang bawa masuk usaha dalam bidang sains dan teknologi perlulah diteruskan dengan tekun dan bersungguh-sungguh demi mencapai kejayaan yang diingini. Oleh itu, jelaslah bahawa sains merupakan pemacu utama dalam pembangunan teknologi yang membawa negara menuju masa depan yang lebih progresif dan lestari. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang takrif sains pemacu kemajuan negara yang pada pandangan saya merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada saudari ahli panel kedua, saudari Rasika, tentang kepentingan sains dalam memacu kemajuan negara. Salam sejahtera, terima kasih saudara pengurusi. Sebagai ahli panel kedua dalam forum yang bertajuk Sains Pemacu Kemajuan Negara, izinkan saya mengupas dari sudut pendidikan dan inovasi, iaitu antara tunjang utama dalam kemajuan sesebuah negara yang berdaya saing. Sains bukan sekadar bidang teori, malah menjadi nadi kepada penemuan baharu, penciptaan teknologi dan pembangunan solusi terhadap cabaran semasa. Melalui pendidikan dan inovasi, negara dapat mencipta produk tempatan, meningkatkan produktiviti industri dan mengurangkan kebergantungan kepada teknologi luar. Dalam konteks ini, kita harus mencontohi tokoh-tokoh pendidik negara seperti Profesor Dr. Mazlan Ahmad, seorang ahli astrofisik terkemuka yang pernah menjadi pengarah Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi hal ehwal angkasa lepas UNOSA. Sumbangan beliau dalam meletakkan nama Malaysia di arena pendidikan angkasa cukup membanggakan. Turut tidak dilupakan Profesor Norita Muhammad Nurawi dari Universiti Putra Malaysia yang terlibat aktif dalam inovasi bioteknologi pertanian. Antara inovasi yang membanggakan adalah penciptaan drone pertanian pintar oleh syarikat tempatan dan teknologi e-dompet oleh syarikat Fintech Malaysia yang mempercepatkan transformasi digital. Universiti tempatan seperti Universiti Malaya dan Universiti Teknologi Malaysia juga tidak ketinggalan menyumbang kepada dunia penyelidikan melalui penerbitan jurnal saintifik dan kerjasama penyelidikan antarabangsa. Hal ini membuktikan bahawa penyidikan yang berkualiti mampu melonjakkan nama negara di persada dunia. Sebagaimana kata-kata hikmat, ilmu itu pelita hidup, maka sains dan inovasi adalah pelita yang menerangi jalan pembangunan untuk kemajuan negara. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar tentang kepentingan sains sebagai pemacu kemajuan negara, ahli-ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja pewaris negara, malah pemacu utama masa depan. Kita perlu bersedia bukan sahaja sebagai pengguna teknologi, malah sebagai pencipta inovasi. Ya, sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah, pada ketika dan saat ini kita masih lagi mengupas tajuk Sains Pemacu Kemajuan Negara. Maafkan saya. Kini kita akan memberi tumpuan kepada cabaran-cabaran dalam usaha menjadikan sains sebagai pemacu kemajuan negara. Sudah tentu dalam setiap kejayaan pasti ada halangan yang perlu diatasi. Jadi saya mempersilakan semula ahli panel yang pertama untuk membuka tirai perbincangan pusingan kedua. Terima kasih saudara pengurusi. Bak kata mutiara di jalan bukan penghalang untuk sampai ke destinasi. Salah satu cabaran terbesar yang menghambat usaha negara untuk menjadikan sains sebagai pemacu utama kemajuan ialah kekurangannya tenaga pakar di dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau lebih kita kenali sebagai STEM. Ketiadaan tenaga mahir yang mencukupi dalam sektor ini menjejaskan upaya negara untuk membangun, melaksana dan menyelenggara teknologi yang kompleks. Menurut laporan yang dibuat oleh World Bank pada tahun 2022, lebih dari 500,000 rakyat Malaysia bekerja di luar negara dan sebahagian besar daripada mereka ini adalah dalam bidang teknikal dan sains. Fenomena ini dikenali sebagai brain drain, di mana negara kehilangan modal insan terbaik pada negara lain yang sanggup untuk menawarkan gaji yang lebih lumayan, kemudahan pendidikan yang lebih lengkap dan peluang kerjaya yang lebih luas. Kekurangan tenaga pakar ini tidak hanya menjejaskan sektor pendidikan, malah turut memberi kesan pada industri berteknologi tinggi.
tamsilnya industri bioteknologi, kejuruteraan aeroangkasa dan pembangunan kecerdasan buatan atau AI. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Academic Science Malaysia atau ASM, negara memerlukan sekurang-kurangnya 500,000 profesional STEM menjelang tahun 2030. Namun, jumlah graduan yang memasuki pasaran kerja dalam bidang ini masih lagi belum mencukupi. Situasi ini amatlah membimbangkan kerana tanpa tenaga pakar yang mahir, segala usaha kita dalam bidang R&D akan menjadi sia-sia. Umpama ilmu tanpa pelaksana, umpama senjata tanpa pahlawan. Sebagaimana kata-kata hikmah menyebut, akal yang cerdas dan ilmu yang tinggi adalah kunci kepada peradaban. Manakala pepatah Melayu pula mengingatkan kita, yang dikejar tak dapat, jadikan dong pula berciciran. Jika kita tidak segera mengekang penghijrahan pakar ke negara luar dan memperkukuh bakat tempatan, negara akan kehilangan asas kemajuan. Sedangkan negara lain terus saja maju ke hadapan. Kita kembali semula kepada saudara pengurusi. Terima kasih ahli panel yang pertama. Ahli panel kedua pastinya mempunyai buah fikiran yang tidak kurang hebatnya. Silakan saudari. Terima kasih saudara pengurusi, rakan ahli panel pertama dan sidang hadirin yang dihormati. Sebagai ahli panel kedua, saya ingin menyentuh tentang cabaran kurangnya minat generasi muda terhadap bidang sains yang kini menjadi penghalang utama dalam menjadikan sains sebagai pemacu pembangunan negara. Kini, minat pelajar terhadap mata pelajaran sains semakin merosot, khususnya di peringkat sekolah menengah. Hal ini dibuktikan melalui data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Hanya sekitar 44% pelajar tingkatan 4 memilih aliran sains pada tahun 2023 dan angka ini menunjukkan penurunan berbanding hampir 50% pada tahun 2018. Malah kajian Indeks Literasi Sains Malaysia 2022 mendapati bahawa tahap pemahaman dan penghargaan pelajar terhadap sains masih di bawah tahap sederhana. Ramai murid melihat sains sebagai teori semata-mata dan gagal mengaitkannya dengan kehidupan seharian. Sedangkan realitinya, sains ada di sekeliling kita, daripada telefon pintar yang kita gunakan kepada makanan yang kita makan serta penjagaan kesihatan. Lebih membimbangkan, kajian daripada Akademi Sains Malaysia menunjukkan bahawa Malaysia bakal berdepan kekurangan 250,000 tenaga kerja dalam bidang STEM menjelang tahun 2030 sekiranya trend ini berterusan. Ini bermakna kita mungkin tidak mempunyai cukup jurutera, ahli teknologi atau penyelidik untuk memacu pembangunan negara. Justru, kita tidak boleh berdiam diri. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Generasi muda perlu didedahkan dengan keindahan dan kepentingan bidang sains sejak awal lagi. Oleh itu, pembelajaran yang lebih interaktif, menyeronokkan dan bersifat hands-on harus dipraktikkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Rasika. Demikian perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang topik sains sebagai pemacu kemajuan negara. Sebagai noktah kepada wacana ilmiah kita pada hari ini, ingin saya tegaskan bahawa sains bukan sekadar alat penggerak. Maafkan saya. Sebagai noktah kepada wacana ilmiah kita pada hari ini, ingin saya tegaskan bahawa sains bukan sekadar alat penggerak untuk pemahaman alam semula jadi, malah merupakan enjin penggerak bagi kemajuan sesebuah negara. Kita harus menyedari bahawa pembangunan sesebuah negara yang mampan bukan sahaja bergantung kepada kekayaan sumber alam semula jadi, malah lebih bergantung pada modal insan yang cilik sains bersifat analitik dan berdaya cipta. Memetik kata mutiara, jangan takut mencuba kerana setiap pencapaian bermula dengan keberanian untuk melangkah. Hadirin yang dihormati, jalan berliku penuh duri namun langkah tetap menyala. Sains dan ilmu pelita diri membawa bangsa ke mercu dunia. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan pertandingan forum remaja kita pada hari ini.
lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Mohon mengundur diri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.